Kalau aku cakap sebelum Melaka wujud pun, tangan gaib ni dah ada untuk kawal perjalanan sejarah negara kita. Kau percaya? Aku Wan Daud, jom kita spill. Aku yakin yang diorang ni ada kaitan dengan kehilangan mayat atuk aku. Dan episod kali ni, aku akan bongkarkan dekat korang semua rahsia yang dah simpan bertahun lamanya. Sebelum Melaka ada empire besar, Kedah tua dah lama wujud, sekitar kurun ke-2 Masihi sampai kurun ke-14 Masihi. Dan setiap kali satu empire naik, akan ada musuh nak jatuhkan. Musuh ni biasanya hidup dalam bayang-bayang sesebuah negara. Akan muncul satu bayang-bayang yang cuba jatuhkan diorang dari dalam. Bukan tentera, bukan kuasa asing, tapi sesuatu yang bergerak secara senyap. Macam bayang-bayang. Kedah tua dulu pernah ditakluk oleh Empire Chola. Kemudian Siam. Kedah tua lepas tu hilang macam tu je. Ini bukan rekaan. Ini semua tertulis dalam catatan atuk aku. Dan ini bukti sebenar yang wujudnya organisasi bayangan ni. Ini bukan rekaan, ini bukan dongeng. Ini real. Fast forward, 300 tahun selepas Kedah tua, bayang sama muncul lagi. Dekat Melaka, kota paling kuat Nusantara, runtuh bukan sebab Portugis tu power, tapi sebab sabotaj dari dalam. Orang sama, tangan sama, bayang-bayang sama. Kau nampak? Apa yang aku nampak? Based on nota atuk aku perasan satu pattern sama. Dari empire runtuh sampai insiden sekarang, semua ganggu 3 pilar negara. Pemerintah, penguat kuasa, rakyat. Ini strategi diorang untuk pecahkan segitiga kuasa. Bila segitiga ni runtuh, inilah mulanya kacau bilau yang bukan biasa-biasa. Percayalah cakap aku, ini tanda perang nak mula. Perang yang dah lama terjadi dekat Malaysia ni. Dah 700 tahun dah berjalan. Dalang, siapa? Diorang tak ada rekod. Tapi kesan diorang ni mesti ada dalam setiap pemberontakan, setiap huru-hara, setiap kacau bilau. Mesti ada. Dan inilah bayang-bayang yang dikatakan sebagai tangan gaib. Setiap kali benda ni berlaku, diorang ni mesti ada. Dan satu perang besar yang akan datang tak lama lagi dan kita semua kena bersedia. Aku buat semua benda ni, segala siasatan ni sebab aku nak cari siapa yang curi mayat atuk aku. Dan dalam episod seterusnya, aku akan tunjukkan. Dan aku akan rungkaikan siapakah tangan-tangan gaib di sebaliknya. Kau nampak? Apa yang aku nampak? Wan Daud, logging out.